Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Nur Syifa binti Rozali dari SMK Kepala Batas akan memfokuskan subtopik 7.3 iaitu prinsip keabadian tenaga. Seperti semua sedia maklum, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah bentuk. Okey, baik. Untuk kali ini, cikgu akan memperincikan atau memfokuskan berkaitan dengan aplikasi, soalan-soalan aplikasi bagi tajuk ini. Jom kita saksikan soalan. Okey, baik. Untuk pengiraan ini, kita perlu mengira kerja bagi situasi berikut. Jika dilihat pada situasi ini, seorang murid perlu mengangkat sebuah kotak pada ketinggian 1 meter dengan daya sebanyak 20 Newton. Jadi untuk pengiraan kerja, kita akan menggunakan rumus W sama dengan F darab S, iaitu kerja sama dengan daya darab jarak. Baik, jom kita masukkan nilai ke dalam rumus. Okey, kerja sama dengan daya 20 Newton didarab dengan sesaran sebanyak 1 meter. Jadi nilai kerja yang dilakukan oleh murid ini ialah sebanyak 20 Newton meter, dan kerja juga boleh diwakilkan dalam unit joule iaitu 20 joule. Jadi, jika dilihat pada situasi ini, murid ini melakukan kerja sebanyak 20 Newton meter ataupun 20 joule untuk mengangkat sebuah kotak pada ketinggian 1 meter dengan daya sebanyak 20 Newton. Baik, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Murid-murid boleh memperbanyakkan lagi latihan untuk mengukuhkan pemahaman bagi tajuk ini. Sekian, terima kasih.